Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak masak ayam goreng kunyit. So, isi ayam ni dipotong dulu kecil-kecil. Kemudian dibasuh, ditoskan. Lepas tu bolehlah tumbuk bawang putih dan halia sehingga lumat. Letakkan bahan tumbuk tadi pada ayam. Selain tu ada serbuk kunyit. Letakkan juga serbuk kari, cili kisar, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Tambah juga sedikit Maggi cukup rasa. Selain itu letakkan juga sedikit tepung jagung. Gaul bias bati. Bila dah siap perak sekejap, sementara tu boleh siapkan bahan lain. Ada carrot dipotong memanjang. Ada juga cili merah besar dipotong menyerong, bawang holland juga dihiris. Dan ada juga bunga kubis. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, goreng ayam ni sehingga masak dan sedikit garing. Bila dah masak, angkat dan ketepikan dulu. Dan teruskan menggoreng sebahagian ayam yang tak digoreng lagi. Lepas tu bila dah siap, bolehlah masukkan bawang, masukkan cili merah besar, carrot dan bunga kubis. Kacau sekejap biar layu. Saya campurkan sekali ayam yang mula-mula digoreng tadi. Teruskan kacau sehingga bunga kubis dan carrot ni lembut. Bila dah siap, boleh angkat. Siap untuk dihidang. Okey, ayam goreng kunyit simple saya dah siap. Makan pula dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.